Yang Berhormat, Pasir Salak minta tolonglah. Dia bercakap, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat, kalau Tuan, ini mustahak. Apa lebih mustahak ialah kita patut dilihat bahawa parlimen Dewan tertinggi ini tak boleh di-held to ransom oleh kerana ada orang yang tak mau terus dicakap di sini. Ini mustahak. Sama tanya Yang Berhormat Menteri Kewangan. Kenapa tahun selepas Kabinet pada Julai 2007 buat keputusan sekurang-kurangnya 5 keputusan. Sekurang-kurangnya 5 keputusan. Yang pertama, untuk memberi satu cakap. Tak tahu yang dia bertua. Macam mana dia tahu ni OSA semua? Dia tak tahu maklumat dari mana? Dia tahu apa saya cakap. Kenapa tidak refer ini select committee sesat? Saya mau tanya Yang Berhormat Menteri Kewangan, kenapa pada Julai 2007 apabila Kabinet buat keputusan pertama untuk memberi retrospektif kelulusan harga Port Klang Free Zone project meningkat daripada 1.088 bilion. Kira Luan, Butatan. Nanti kawan. 1.088 kita lihat dalam segi Butatan pada. Kalau nak bercakap lepas ni saya bagi. Lepas ni saya cakap, siapa nak bercakap lepas ni saya bagi. Ipoh Timur pendekkan ucapan. Straight kepada Yang Berhormat Menteri. Kenapa apabila keputusan dibuat oleh Kabinet Julai 2007 bahawa retrospektif kelulusan kepada peningkatan kos PKFZ daripada 1.088 bilion kepada 4.632 bilion ringgit. Pertama. Kedua, beri pinjaman mudah kepada Port Klang Authority 4.63 bilion ringgit mengenai bond. Dan ketiga, untuk memberi retrospektif kelulusan kepada 4 letters of support yang dikeluarkan oleh menteri-menteri kewangan yang tidak, menteri-menteri penangkutan yang tidak ada kuasa, yang langgar undang-undang, langgar Financial Procedure Act, dan sebenarnya salah laku, sebenarnya crime, sebenarnya patut dah heret ke mahkamah, masuk penjara. Kenapa? Sampai sekarang kita tak diberitahu the full story of this. Cakap di luar lah. Boleh bawa mahkamah. 1.5 billion ringgit skandal. Dan bukankah benar bahawa Sudah. saya mau tanya sama jawapan daripada menteri, dia mau sabotaj. Kenapa takut? Begitu takut apa saya ucap. Kalau saya cakap tak benar, Yang Berhormat Menteri boleh menafikan. Ini senang, ini mustahak. Orang yang mau sabotaj terus dalam Dewan Yang Mulia ini, orang yang mau sabotaj terus dalam Dewan ini, bolehkah kita benarkan? Kalau begitu apa guna parlimen di sini? Kalau terus tak boleh dikemukakan. Dan keempat, saya mau tanya Yang Berhormat Menteri. Masa itu Kabinet ada buat keputusan untuk melantik independent accountants untuk siasat. Kenapa tak dibuat? Dan lagi, Kabinet ada buat keputusan ada menantik satu pasukan task force supaya untuk pun siasat. Kenapa tak berlaku? Dan kelima, Ketua Setiausaha Negara KSN adalah ditugaskan untuk ambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab. Kenapa tidak ada action? Dan di sini oleh kerana Kementerian Kewangan kata mereka tak tahu bahawa 4 letters of support ada dikeluarkan oleh menteri pengangkutan sehingga Disember 2006 apabila lead arranger untuk bond ini maklum kepada Kementerian Kewangan. Saya mau tanya Kementerian Kewangan, bukankah ini kecoyaan Kementerian Kewangan? Bukan sahaja Kementerian Penangkutan adalah adalah langgar prosedur Financial Act. Kenapa? Saya mau tanya Ministry of Finance, kenapa boleh membenarkan? Tak tahukah 4 bond yang bernilai 4.6 bilion ringgit ada dikeluarkan bahawa menggunakan berasaskan letter of support yang tidak lawful,
yang tidak lawful? Kenapa? Adakah mereka dalam Kementerian Kewangan tidur? Masa itu Yang Berhormat dalam Kementerian Kewangan sebagai Timbalan Menteri, adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri tidur dalam Kementerian Kewangan? Langsung perkara ini tak tahu. Saya harap Yang Berhormat Menteri Timbalan Kewangan boleh jawab, adakah dia tidur? Sehingga tidak seorang dalam Kementerian Kewangan tahu mengenai satu jenayah yang berlaku sehingga sekarang negara menghadapi skandal 12.5 bilion ringgit. Bukan Ini jangan bohong Dewan lah Ipoh Timur. Sebab itu kita tahu. Self financing. Saya ini kalau apa yang saya cakap tak benar, Yang Berhormat Perdana Menteri boleh. Kalau apa saya cakap tak benar, Yang Berhormat Menteri bolehlah ucap inilah sana. Tapi saya percaya, saya percaya Yang Berhormat Perdana Menteri have no personal interest. Okey. Dato' Yang di-Pertua, Saya percaya. saya mau minta sama dia 4 kali saya keluar itu pun saya mau tahu sekali ada personal berapa saya interest. isu. Ada pecuniary Dia kata interest. 4 peranan. Ini hari saya mau cabar sama dia. Berapa pun saya keluar. Kalau dia tipu, saya memohon Dewan report Apa sama dia ini? pergi select committee. Yang Hormat, Yang Hormat, saya tahu juga. Ini prosedur Tak boleh. Apa? Yang Hormat, saya menegakkan prosedur dalam Parlimen, Yang Hormat. Kalau orang ucap, kalau tak puas hati Yang Berhormat kat luar sana, cabar dia di luar. Pergi luar lah. Parlimen tak boleh di held to ransom. Tak boleh held to ransom. Saya mau tanya Yang Berhormat Menteri Kewangan, kenapa ini boleh berlaku? Kenapa ini boleh berlaku? Dan bukankah ini menunjukkan kelemahan dalam Kementerian Kewangan sistem kerajaan Barisan Nasional? Mana boleh? Dan Ipoh Timur bagi yang apa yang berlaku? Kita lihat dalam segi profesional. Apa yang berlaku sekarang? Sangat jelas. Kabinet ya mungkin hot dengan izin between rock and hard place. Hot between rock and hard place. Tidak ada pilihan selain daripada bail out bank free zone oleh kerana bond yang terbitkan oleh Kuala Dimensi Yang Berhormat Bintulu. Tetapi kenapa Sekarang dia panggil, bukan saya panggil. Kementerian Yang Berhormat, Kementerian Kewangan, kenapa Kewangan membenarkan perkara you ini don't play with the berlaku? people. Ini Yang Berhormat Ipoh Timur. Dan sebab itu apabila Public Accounts Committee mau siasat, mau jumpa, mau siasat perkara ini,